video. Laporan. Gelak jam. Polisi dia keluar apa? 13 Ya. Macam aku tadi, aku dah save ni kan. Aku bayar dengan dia semua. Bukan lawatan rasmi, apa ni? Ni majlis rasmian international. Majlis rasmian. Hari ini kita akan menuju ke tak jauh, Hulu Slim River bersama dengan jentera-jentera daripada KUKM Bikers Club, UKM, Ukhuwah Kembara Malaysia. So kita RV dekat nanti Rawang dulu sebelum kita bergerak ke destinasi seterusnya untuk breakfast dahulu. Oh, telefon baru lah. Ini 17 ni. Tak, ini 19. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat Mi Cari Giabok, Tanjung Malim. Banyak video nanti tu. Yang penting hari tu dah sudah datang. Pagi tu kita awak nak? Daripada bagi kali ya. Ini orang UKM dah ni dah tempat. Mana di kawasan lapang, kita naik bangunan. Macam nak kesalam ni. Tempat kita nanti. Panas. Sebenarnya ini untuk rendaman kaki. Yalah, kolam air panas. Oh, yang event kat sana lah. So, tak perlulah kita nak naik.
Air panas. Lebih jauh sikit lah. Nanti kita pergi. Ada kolam air panas belakang sana. Kolam air panas ya? Gasap-gasap. Yang tu? Oh, belakang ni. Tu bagus tu, tengah yang panas ni makin berasap. Tu, okey tu. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, cuaca cantik. Medik saja ke atau semua? Medik saja. Tapi dah mohon dalam sistem lah. Bukannya hantar borang dekat fakulti dah. Letak first choice lah. Okay. Mengumumkan ketimbangan YB kita semua bersedia dan nanti BBRT akan masuk dalam ni. Yang lain tunggu kat sini dan kita akan mula bergerak ke sana nanti. Mengumumkan ketimbangan YB untuk ke majlis kita. Jadi saya perkenalkan ini Prof. Ishak, Prodekan, Datuk Azli Kamil, Pengarah Maisa, Pro Wisi UKM, Prof. Hadi, Tuan Rosli, Wakil Ketua Pengarah JMG, Prof. Junid Daud. Ini rakan kolaborasi semasa kita buat kajian geothermal di Muslim. Tuan Haji Fauzi merupakan orang Petronas dan adjunct profesor di UKM. Dan saya sendiri YB Hariri, Dr. Hariri. Hariri Hot Spring dia orang panggil. Jadi alhamdulillah YB pun dah sampai. Jadi mereka semua pun dah teruja lah nak melihat persekitaran ni. Ini adalah pusat penyelidikan geothermal yang diuruskan oleh Geothermal Resources Sdn Bhd di bawah syarikat terbitan ataupun pemula bawah UKM. Jadi KPI kami ni buat research, buat paper, buat penyelidikan dan seterusnya sudah tentu kita kena bantu juga orang kampung menjana pendapatan dan sebagainya lah. Jadi kita harap nanti tenaga geothermal boleh dihasilkan. Yang mana lepas melawat kat sini, kita bawa semua tinggal sekejap dekat sumber air panas di sana. Barulah ke Dewan dan barulah kita proses dengan majlis perasmian. Jadi bagi pihak UKM dan semua tetamu-tetamu yang hadir ni, semua ni ramai rakan-rakan penaja kita ni, mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB kerana sudi meluangkan masa. Okey, so buat masa sekarang nak bagi YB minum air sekejap. Jadi jemput masuk ke sana, Cik Lan tolong buka pintu tu. Dan apa ni kita Prof. Hadi, Datuk Azli, apa ni Prof. Ishak bawa ke sana, jemput ke sana YB. Boleh je saya. Hati-hati. Oh, betul. Lah ajak jalan kaki. Uruslah ajak kali ni. Ini cetek je dalam berapa inci saja. Jadi daripada situ kita boleh tahu apa benda ni, kat mana ada air, kat mana batu. Jadi bila nak drill nanti, kalau batu mahal, kalau tanah lembek mudah. Jadi benda-benda ni yang akan menjawab kos penggerudian yang kita kata proses nak bangunkan tapak ni nanti daripada situ. Dan ni kaedah lain pula, kaedah graviti. Okey, so graviti ni membantu kita memahami ketumpatan yang berbeza-beza. Geologis Dr. Muhammad Hariri Arifin, Timbalan Jainal, Hak Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Hijing, Fakulti Sains dan Teknologi UKM merangkap pengurusi program IGWM 2025, Puan Nur Zurina Harun Muhammad Rashid, Pengurus Besar Negeri Selangor Post Malaysia, pegawai-pegawai kanan, agensi kerajaan dan swasta, rakan-rakan industri, ketua kampung, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian International Geothermal Meet Malaysia 2025 IGWM 2025.
Mana? Nampak behave tadi dia. Bagus bos. Behave Dalam masa 2 minit lah. Dia hari lapar. Dia tahan dia. Tu dia paling makan. Jadi kenyang dia cakap. Kenyang. Habis. Kalau dia lapar dia pusing. Ini kalau gerak, yang ini hilang, yang ini hilang, yang ini mesti dah hilang. Tahu dah muka-muka biasa yang hilang. Slow yang tak hilang ni. Ini dah hilang. Ini ada. Ini nak pusing. Ya, dia akan ikut belakang. Ni tadi Berang tadi bukan berang, apa rawang tadi yang di jantas rawang. Oh, misalnya dah habis tadi. Berang besar sikit katanya. Berang. Ya. Tak ada cakap kan tu. Jagi lama. Apa nama video? Okey, ini adalah stop port yang terakhir. Baju tak terlepas handphone. Gambar